Tahun 1952, kerajaan Amerika buka satu projek rahsia yang ubah sejarah UFO selamanya. Projek Blue Book. Nama yang buat bulu Roma merinding sampai sekarang. Lebih 12,000 laporan penampakan UFO dikumpul. Tapi kenapa hanya 701 kes tak dapat dijelaskan? Kes paling misteri, insiden Teheran 1976. Jet pejuang Iran kejar UFO, sistem senjata tiba-tiba mati. Pilot lapor objek bergerak mustahil pantas. Radar tangkap sesuatu. Tapi apa sebenarnya benda tu? Projek ditutup tahun 1969. Kerajaan kata tiada ancaman. Tapi ramai tak percaya. Dr. J. Allen Hynek, ketua saintis projek ni, mula percaya UFO selepas siasat ribuan kes. Dia kata ada teknologi luar biasa yang kita belum faham. Maksud dia apa? Kenapa banyak dokumen projek ni hilang atau dimusnahkan? Apa yang kerajaan sembunyikan? Sampai hari ni, misteri projek Blue Book masih tak terjawab. Adakah kita betul-betul bersendirian?